Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhawa Arisa binti Khairi. Pada hari ini saya bersama Encik Hamim. Hai Encik Hamim. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Encik Hamim seronok tak beri ceramah dekat sekolah ni? Sekolah. Okey, baik. Saya pegang Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sangat seronok. Hari ini saya berada di Sekolah Kebahasaan Pintas Puding. Memang sangat seronok lah. Budak-budak pun happening. Memang niat saya datang sekolah, alhamdulillah saya nak gembirakan pelajar. Alhamdulillah feedback yang timur pun sangat baik. Budak-budak sangat tekun mendengar, alhamdulillah. Dan tengok sambutan pun amat menggalakkan, insyaAllah. Bagaimana untuk memupuk minat murid-murid untuk terus membaca? Okey. Ini adalah pandangan peribadi saya lah. Bagi saya dalam memupuk minat murid-murid ni, sebenarnya kita perlu bermula dari rumah. Bagi saya lah, bagi saya kita bermula dari rumah. Saya tak boleh nak harapkan sekolah 100%. Sebab tu bila saya pergi dekat sekolah, biasa saya terangkan pada awal, saya akan ambil struktur terus daripada rumah. Maksudnya kena hormat parents, wajib, apa yang perlu kita buat. Sebab kalau kita nak mengharapkan segala daripada sekolah, takkan cukup masa. Dan juga adalah salah satu tujuan saya datang ke sekolah. Saya pergi ke semua sekolah untuk memberi penerangan, untuk memberi yang kata kesedaran tentang kehebatan membaca, budaya membaca. Supaya dengan harapan saya dapat memupuk minat membaca tu daripada kecil. Memang target saya adalah untuk sekolah-sekolah rendah supaya daripada kecil kita boleh terbina dengan budaya membaca, InsyaAllah. Yang penting kena start dari rumah dulu, bawa ke sekolah, insyaAllah akan berterusan sampai ke tua. Okey, faham? Apa pandangan Encik Hamim terhadap generasi sekarang untuk mengekalkan budaya membaca? Okey, bagi saya mungkin saya hidup pada zaman generasi yang berbeza. Mungkin zaman saya dah berumur. Saya dah dekat 40 dah umur saya. Jadi zaman kita tak sama. Pandangan saya zaman sekarang ni, dia sebenarnya lebih senang dapat akses. Zaman dulu saya nak dapat buku susah. Saya pun terpaksa photostat buku, nak belajar photostat buku, pergi kedai buku beli yang second hand. Sangat susah. Tapi sekarang semua dah di hujung jari, sangat senang. Tapi minat mereka lebih teralih kepada yang bukan bahan yang bermanfaat. Contohnya, muda remaja sekarang lebih kepada ke arah gaming, ke arah main game, ke arah kata media-media sosial, TikTok, buat live content. Mereka kurang membaca. Harapan saya sebenarnya kepada generasi sekarang agar mereka lebih menumpukan kepada konten yang bermanfaat, konten yang membina. Sebab saya faham keadaan zaman sekarang kita berbeza. Dulu lain, sekarang lain. Jadi sekarang ni kita tak boleh nak terlampau push pada sesuatu. Kita harapkan mereka lebih bersifat terbuka, lebih mengambil kisah kepada isu semasa. Harapan saya lah, insyaAllah. Okey, baik. Saya wakil Sekolah Kebahasaan Pintas Puding untuk ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana Encik Hamim sudi datang ke SK Pintas Puding daripada KL. Terima kasih sangat. Sama-sama. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.